Hai Ama. Besar ni, nampak monyok je. Besar hati. Besar kau. Sebenarnya duit PT aku dah habis dah. Aku dah tak ada duit sekarang ni. Diorang polytechnic pun aku belum bayar. Macam mana Kau buat apa dengan duit tu? Kerja PTN tu? Ni aku beli. Aduh, resap habis duit aku. Sampai aku nak makan pun kena fikir dua kali. Gila kau beli iPhone. Habis tu kau makan je lah iPhone ni. Aduh, serius lah sikit Aku yang dah serabut ni kau tambah lagi serabut aku. Please lah. Kalau kau nak datuk tak apalah juga kau nak boros apa pun telefon. Kita ni kan student. Kau kena faham situasi sekarang student. Perlu berjimat cemat. Dengan asyik nak enjoy je. Simpan lah duit tu sikit untuk masa depan kau. Kau tengok kau ada apa sekarang. Kosong je dalam poket kau. Kau simpan lah sikit sekali-kalinya kau menabung ke. RM1 sehari pun dah cukup. Apalah kau ni. Aku pun pening. Okey, pasal nabung tu aku akan usahakan. Tapi buat masa sekarang ni aku tak ada duit lah. Boleh tak kalau aku nak pinjam duit kau? Macam ni je lah Mak. Aku boleh pinjamkan duit aku pada kau. Tapi kau kena janji dengan aku. Kau perlu menabung dan tak akan boros lagi. Kau ingat tu pesan aku. Okey Bro Yi, aku janji nanti aku dah ada duit, aku akan bayar balik semua duit yang aku pinjam dengan kau. Thanks Bro Yi, kau lah sahabat aku selama ni. Okay, kau jangan sedih-sedih lagi. Jom, kita pergi kat bawah, kita pergi makan. Aku belanja. Okey, jom. Jom. Aduh. Kau nak apa ni? Kau mesti makan pun. Assalamualaikum bro. Salam bro. Ada masalah ke? Aku sebenarnya tak ada duit lah. Duit. Aku ada kena satu syarikat. Syarikat ni popular juga. Kau labur duit kau. 20% yang kau labur tu kau akan dapat habuan. Wah, Serius aku cakap. Aku cakap tak tipu kau. menarik tu. Boleh percaya ke ni? Syarikat aku kenal dengan kawan aku sendiri. Aku pun labur juga syarikat ni. Betul ke bro? Aku confused lah macam ni. Kau tak percaya? Kau buka telefon kau sekarang. Buka. Buka laman web dia. Okay, tak. Ni ke bro? Ya, ni syarikat aku labur tu. Macam mana bro? Bisa bro. Kau melabur setakat yang kau ada je. Apa yang kau ada, kau labur. Apa yang kau dapat, kau labur tinggi lagi. Itu prinsip dia. Aku terima. Tapi macam mana aku nak join nya? Okey. Kau ada nombor WhatsApp? Ada? Mari cepat. Okey bro. Okay. Apa-apa aku WhatsApp kau. Kau join grup aku. Dalam tu kau dapat maklumat. Okay. Okey. Deal. Pasal Baik ada kau. aku biasa je. Wih, Woi, kau tengok apa? aku tengok keindahan dunia. Oh, Kau ada apa kan? tak ada, aku baru lepas makan tadi. Lepak-lepak kawan jap. Tak sangka pula jumpa kau kat sini kan? Pasal Aku sihat je. sekarang kau buat apa? Nama tak nampak. Aku sekarang sebenarnya join labur. Sebenarnya aku tengah cari orang. Aku sampai nak join labur boleh dah masuk grup aku. Kalau kau join grup aku boleh tak? Kau nak tak? Aku okey je, tapi berapa nak nabur tu? Aku melabur dalam 3,000 lebih. Sekarang ni kau boleh income tu berapa? Income tu aku belum tak pasti sangat, tapi peratus yang orang cakap aku dapat 20%. 20%. Oh banyak tu.
Kalau aku nak join boleh tak? Kalau kau nak join aku ada number. Nanti jap aku call. Kau sekarang. Aku nak nabur lah nanti. Kau. Ya apa? Pasal? Aku tak ada. Entah, kau kena tipu kot. Tak mungkin lah. Sekejap aku call balik. Kau Dia tak dapat lah. kau berapa lama dah kau menabur? Lebih lagi aku menabur. Nama dah tu. Kau call. Dengan cuba ni. Ish, tak dapat lagi. Takkan masalah lain kot. Tak dapat. Kau dah kena tipu ni, Mak. Memang kau dah kena tipu ni, Mak. Besar. Kau tak siasat dulu ke sebelum kau menabur tu? Tapi cara dia bagi tahu aku meyakinkan aku. Tak lah. Ish, resap duit aku ni. Macam mana ni? Itulah, Mak. Lain kali kau jangan mudah percaya pada member walaupun kau baru kenal dia. Kau ni apa lah? Ish, menyesal aku ni. Menyesal tak habis aku. Besar duit kau 3,000. Tak pasal besar. Lain kali kau jangan buat lagi ya. Pastinya aku takkan buat lagi. Awak macam mana nasib sudah jadi bubur. Apakan daya. Paksalah nak buat report polis. Okey, jom kita pergi buat report. Jom lah. Okey, jom. 欢迎光临，请问我有什么东西可以帮到你？我想知道关于投资方面的详情。这样你的金融目标是什么？然后你为什么要投资？我需要花到大量的钱在我生意上。这样你需要多少来投资？越多越好。这样你要投资几久呢？越多越好。这样你愿意付出还有牺牲什么风险吗？我愿意用我的房子来抵押。不管什么风险都你可以接受。我都可以接受任何风险。这样你希望多少回报呢？越高越好。你想要投资在哪一方面呢？我想投资在房地产而已。OK， before 你要回答这些问题的话，你要想好来先，你要考虑一下，因为你有听过有一句话叫不要把所有鸡蛋放进一个篮子里面吗？那它的意思就是讲，如果你放全部鸡蛋放进一个篮子里面，如果那个篮子掉下去的话，你篮子里面的所有鸡蛋都会破掉。然后如果你不要把所有钱都放进一种投资里，如果投资失败的话，你就会失去所有钱。每项投资都会有一定的风险，风险越高，回报越高。但是如果失败的话，你就会失去更多。低风险的投资回报虽然很少，可是严重的风险就不会发生，比如说是破产。然后如果你把你的钱分投在不同的地方的话，虽然回报很慢的，但是风险比较低，不会一次过失去到完资产。好的，我会回家考虑。Pening-pening aku tak ada isi. Kalau mau duit belajar cari
sama